Dah tadi kau ke rajo ke sawah dah kayak kiko ah. Alah. Assalamualaikum Kia cantik. Waalaikumsalam. Kemana, Wo? Uwo mau cari Pak Uwo nak. Ada nampak Pak Uwo di sini? Wo, itu Pak. Oh ya. Oh ya, Uwo pergi terima kasih nak ya. Dah. Dah. Oi, udah melintang. Alai. Nah, disambut melintang aja barunya alay-alay. Tadi mau membau lah. Tidak terangkan jual. Dah. Ah, Besok karayo dah. suka yo. Itu pulang kampung awaknya dah. Pulang kampung jual, pulang kampung. Kamu dah tidak urut pulang kampung. Iu pokoknya pulang kampung. Pokok nak bisa nak pulang kampung doh. Tak mungkin udah nak pulang doh. Ambo tu nak pulang. Nah pulang wak lah. Ambo tak bisa pulang doh. Piti tak doh. Ajwa pulang. Ya carilah doh dah piti. Udah lelaki mah. Ambo lah kau bikin piti. Banyak kerja mana Kau jadi piti kau tahu kau tak mana dah. itu tak nak udah baca-baca lah lalu. Dia dibaca dalam mau bagi kau piti. Tajam piti untuk rayu kau tinggal. Piti itu berhutang tak kau dah. Kan tak mana kau Itu dibaca ya lalu kini kau dah fikir bak ada pek piti tu pengen yang penting bak pulang kampung. Kini Supaya nak nak malu di kampung dah. Percaya kau. Nah, kau pulang kampung. Dah kecek pun dah anu lo. Kau mengecek ambo mencuang tu mengecek lah buat. Ya bah. Mengambil pulang kampung. Sementara piti tak ada doh. Adi malu kau letak narko dirimu dek ranggai kau, dek adik kau, dek mamak kau. Hendak membuat sebagai gini kena pulang kampung kau, saya pulang kampung. Kamu dah pulang doh. Mangka sabana lah muncul dah tu mesti. Ambo saya pulang kampung kan nak pulang tu. Jangan doh mau kerja. Jangan saya mesti dah. Ambo dah suruh pulang kampung orang. Sementara udah nak pulang doh. Nak nampak puncak hidung udah tu orang. Tu ambo je nak malu je kan malaki kau. Nak ikut orang nampak ni orang nampak. Kalau tahun petang ada, nak pulang nak malu mana awak doh. Orang dek kolorna. Tahun kini, kalau nak kolorna lah mati je. Asal tidak ada piti ambo tidak pulang doh. Bagus betul ya. Sekurang-kurang dalam saku mu kau harus standby piti kau 10 juta kau. Amak kau mau pergi piti. Abak kau, uak kau, adik kau. Kemenakan kau itu sangat banyak kamu pergi piti dah. Orang tahu mah. Masa laki mimi melintang bumi kini lah mendapat. Dapat ah. You kecil orang kampung. Kecil kau dia dapat aja kau ya. Anak kedua kau tak lepas dari tengah dah. Kini urusan kau lah. Pokoknya saya tidak dapat piti. Ambo tidak mau pulang lah kau sekarang. Kau pulang lah. Kau gendak anti lah. Cuma ngecek kau tunggu aku ngecek lah. Saya lah mengaku nak. Apa ni tanah mau kemari. Iko tak laki taluk cari laki tak iko. Dia lewat di rumah ni, dia di rumah pula. Wow, mah. Yo, ni jauh lah cik abarek kau tolonglah tak entar lu ah. Tibu main sah tadi. Ni pergi ayah nak mu orang galon mantan dah. Dah mu tia nampak dah. Tukang galon kuah sampai dalam milik yang tanah mah. Sabar lalu menunggunya tibu. Ngawak ni tadi tak puas awak mah. Kamu masak. Ambo dah ni masak jaya lewat dah. Masak je galon. Mu cuci piring je galon. Cuci piring air galon ya. Mantap gua nak. Ambo manjak pui nak janjian tu ah. Janji kamu pulang kayo mah. Mu tuntut ni ya. Lupa mo na wo. So na lupa na aku ah. Kamu kecian wo ya. Nak namu awak itu lupa lah mau kecian sehari di Long Karayo banyak pui coba. Ayo cerita janji orang silam lah sete. Wo minjam gambo ya. Mengarih minjam wo gambo. Wo, kau pitih gambo nang keluar dari sangkau mo ngawo. Elok lah baru bah tapi mikiran wo kan. Nan buah bantarai mau turuan kan. Kata kiko model nak kana mau mengeruan kan. Tanah karen ka mama lu ga den suruhan le. Adalah janji mana untuk pulang kampung. Dek gara-gara janji kau dah tak kena den masuk payo kumpul gitu ha. Ini sambut den keluarga den sambut dia den. Adalah jadi stop gini. Sabar. Wah. Iku
Wah lah dek jin dengan rumah mu mak. Ada jirau dan jirau. Tapi lah mau kecian kau. Pitih mu tu indak keluar. Tu anak kamu agian kau. Saya kau lai petang kau maem lai saya kau tanah lah wo. Bulan puasa bisa barah dek wo. Menangga tu pulang kampung untuk ke Amerika bagaimana? Kau pitih bagaimana kita kampung. Rencanamu boleh. Aku rencana rumah gua rencana. Tapi ini nama minjam ambo tahu. Ambo, kamu pitih ambo. Kau nak mau pinjam tu kau ambo, mengawak. Kau nak berjanji. Kau nak berjanji. Wo, kau nak pulang kampung wo tak henti lah. Main kangen-kang wo rumah ambo. Ambo indak kau minjam pitih wo doh. Mengengkang wo si kau pangalah kau tembo lah. Kau nak kau minjam do. Kini ba, sakit tembo nak pinjam sakit tembo. Ada kai tu juga udah ambo, Manaro. Udah pasti udah mau ke mahkamah. Kini kau indak kamu pinjaman do. Pulang kampung, kau indak pulang kampung. Tu kau tewo, agak manyunggiang cirek wo ka kalangi katujuh. Indak kamu pinjaman do. Kenapa? Dia lu mencium kau mah. Ketek kadang-kadangan. Itu lu pasti hati udah mana de wo. Wo gara-gara ze. Malu payah udah lu payah dah. Enggak ada hubungan masalah piti udah tu do. Piti udah. Apa ya wo lai? Iya dah tinggal lah. Dalam pangana bandaro. Dalam pangana bandaro ku apu. Oh. Dah do cie pan. Doang kan hayo menaman doang siko. Ko pe adik. Mambi kambi deh. Tu ada rayo. Tua. Bapanje dari depan. Oh, Panje baru dah do. oh nak baru manjat dah. Tak mau apa. Cak awak panje lai. Cak lah. Jadi kecil baru orang lah. Wah dah. Mampan dari. Tua. Mencari malintang. Lintang tu awan kamu cari dah. Awan. Nyu cari di bini tadi. Nampak dah bo. Nyu kerajo ni lah. Kalau malintang tu cari di bini ya, tanda sayang bini ya mah. Kalau bandaro siapa mencari? Awak tagak seorang, babini ndak marando sepanjang zaman. Masalah. Mencari di bini melintang loh. Lendak gadang lo masalah. Itu kurang tahu loh, bang. Kadang ketik dia tanya orang nama empan. Kalau aden bandaro, dan ndak mau tahu urusan orang lo. Kecuali nyogi tahu, terpasu dan tahu. Kadang urusan awak sana kasalah sedok ada urusan orang lo nak kau cekarawi. Indak ada rencana bandaro di hari raya kada. Makasihnya mau rubah suasana baru, pai pulang kampung bantu orang, atau pai Manilau, atau memang hari-hari habisnya waktu di Maranggae. Pulang kampung nggak ke pulang kampung apa? Kampung mau siko. Pelan-pelan kalau pulang ke kampungnya ke akhirat enak. Akhirat itu lah. Orang rayu bandaro. Banyak kini kuah duduya orang rayu. Baria-ria orang rayu. Dia anak sana, anak siapa dah? Tampan jale-jale. Ria tu baduya-duya, bagadang-gadangan ating. Baduni-duni. Baduni-duni. Itu kecamak di Baduni. Puaso indak rayu tak kajalo. Siapa? Kawan. Iya, kada dorang. Kau nak kada. Awak kok dapet hari rayu kuang kan hari kemenangan dak ya. Iya. Ibarat pai parang tu. Batu-batu wak keluar sebagai pemenang. Iko parang seindah ada. Bila lo keluar jadi pemenang. Iya. Orang puasa wak makan. Iya, kok lapar pada itu makan. Kamu udah kambiang doang. Kalau lapar pada juga makan. Di sama mau kambiang pada lebih dah. Kadang muncung kau bisu bang. Dia elok muncung tampan kau dah. Awak lah mau kawan puan. Ambo tak pernah menyebut bandaro sama udah kambiang dah. Ambo cuma mengeceat kurang dan makan di bulan puasa sama udah kambiang. Oh begitu. Namanya bandaro kambiang teh. Bandaro makan di bulan puasa tau. Ada puasa pan. Ibu kok ambo nak ngecek tampan kambiang tadi. Jadi bandaro kalau sakiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malintang. Malintang. Sehat malintang. Alhamdulillah sehat.
Tak sehat. Akbar. Dia datang. Inyo na datang, inyo lang tanyo ka ba? Ang saya mo na tanyo ka ba malintang? Ya. Dah ambo dalam mulut nak nak kat 3 hari kau mencari tempat mah. Orang lah tahu. Iya. Malintang dek lain. Dek lain. Kabai ka pulang kampung. Iya. Iti banyak. Iti banyak. Foto lah barental. Iya. Sepatu lah mangile. Orang ka baloge. Amplop lah balik lo. Dia siangan. Iya. Pulang rumah lah balik gincu lo. Alay. Labang gaya. Tiba di kampung disambut di orang. Malintang mimi pulang kampung. Kacau panjangnya jawe, mamu dia ngeceknya. Tempat banyak panjang jawe. Jangan lo lambo ngecek lo kan kalau mak dawa aman. Jadi cari trik ini malintang tak jadi pulang kampung dah. Lah tibonyo minta piti kamu tadi. Kecamu payah kau pulang kampung mo. Mu nak pulang lo piti nak dong mo. Akini sadang bau saonyo tu kima kalau kau cari. Lepas nak dapet deh. Bola mau kerja kenyo tadi mah. Kalau tidak dapet piti dah kau mu dah kau pulang doh. Piti. Oh, muka sui malintang suruh orang rumah malintang kau meminjam piti baru tang ke orang-orang. Itu maksud malintang. Dia tinggal jalan ada kayaknya. Tapi nak tapi dek malintang nak kawan bayu tang kau siang. Ayo nak dong fikir sini nonton. Kebanyakan nyelam piti kadik mulu lah. Lah dapat cerita pada roga. Ada pun dapat je tu. Adik mulu si F tu nyelam piti tak dapat dah tak tahu lah. Tahu. Alun rasa kau seru ke. Seru ke. Nan salah kau malintang. Karena ini mempadian orang rumahnya meminjam piti dari siko ke siko untuk pulang kampung. Kalau memang ini dapat piti, kecian ke orang rumah tu. Apa ada saja, jalan saja, jangan dipaksa-paksaan, jangan duni-duni juga. Awak nak punya rumah, awak nak magaan, kau awak ni dia orang rumah. Jangan apa dah tu. Lamu kecian kenyo, ibu pakak. Jangan royal mana kau lagi cuma. Tinggal susun lah piti go cuma. Anda nyu today tomorrow dah aja. Hari ini besok. Ipo lah. Ya. Kalau dek pendapat kami kuah, lan biasa bantu iko kuah, mau pulang kampung, indak pulang kampung ya, mau rayo, indak rayo, dek kita lah bantu iko saya nak pada. Dia tampal dia bentuk sama tak bini kedua mak. Kita kayak itunya. Pulang orang, indah orang. Rayo lah orang tu. Pasal nasib dua benar tu. Kita mula jambu. Lebaran kali lebaran malintang nak pulang kampung. Nak jadi dua. Baru 2 kali lebaran nak pulang kampung. Ya 3 je gini kalau nak pulang lah. Bang Toib saya sampai kali lebaran nak pulang kampung dah. Satu itu laku bang. Tidak sepana tu tu. Yuk. Pulang si balik Angkat dua tu Cari makan deh. Memang sakit banat dia macam dia si F tu Sakit banat tidak. Kalau di Ambo gini kau tidak dapat menyelam piti alhamdulillah aja. Alhamdulillah je kalau mak saya muncung tu mengecek mak. Tu tak ada mau pulang kampung doh. Apa jawapan Ambo? Bang ko alhamdulillah ya. Yang pertama, Ambo ndak mikir bayar tu. Sebab kau dapat kau meminjam, kasih kau meminjam. Itu sama je melakukan. Indak nak kasih kau minjam. Kasih kau minjam lah utangnya aku mau arwah Ambo kau bayar. Kecik udah kan kamu dengar. Kecik Ambo nak pernah udah dengar tu. Jadi percuma saya mau kok bakal membuang apa nama? Lakari yang ludah mo dah. Cuma mo batal lo pasu mo dengan ko. Engkau sasak pulang kampung dia tiap pulang kampung dia apa mana nak keribankan di kampung kau tu? Atau ada aturannya di kampung kau tu wajib pulang kampung tiap hari raya tiap lebaran kau. Aturan lo payah guys. You gitu nak dekat nanti kau pulang kampung. Kini itu saya lah jalan. Kau jalan saya lah apa aduh Kini kalau tidak berpiti, awak cukup dia tidak berpiti. Anda kamari merangkak lo apa menyalah piti untuk pulang kampung dah. Habis kau pulang kamari menyalah lo di kampung tu li. Udah mengecek dan pandai mengecek. Cubalah udah jadi padusi. Cuba jadi padusi. Kalau dah itu perasaan dah kasih kau. Cuba dia padusi. Baik kau. Padusi pada Ambo kau. Kalau jadi padusi Ambo tak jadi laki kau Ambo tu. Tu jadi bini orang lo Ambo.
Kini ambo jadi laki kau, mengapa ambo jadi bersih? Kau dah sama lambai di bibi tabak kau tu.